teruja lah dengan album ni. Dan I think that is going to be something that is different than anything else out there. So ladies and gentlemen, I'd like to introduce you to the new Tomo. Terutama sekali kepada para wartawan media cetak serta media elektronik yang sudi hadir. Terima kasih sekali lagi. Satu tepukan untuk mereka, boleh tak? Kepada keluarga saya di sebelah kanan saya, ibu saya, makcik saya dan semua sekali, abang saya, kakak ipar saya semua sekali ada, adik saya semua. Terima kasih banyak-banyak. Satu tepukan untuk mereka. Dan juga kepada semua sekali yang hadir pada hari ini. Okey, kepada rakan-rakan saya lah daripada Tomo Kids. Terima kasih kerana sudi hadir. Terima kasih. Okey, saya nak bercerita sedikit tentang pelibatan saya dalam industri muzik ini. Saya bermula dengan New Boys pada tahun 1999. Okey, sekarang 2010. So jadi dah 11 tahun saya dalam industri ini. Banyak yang saya lalui. Jatuh bangun saya dengan New Boys, banyak-banyak lah, terlalu banyak yang ingin saya kongsi dekat sini. Okey, pernah banyak cerita yang pahit yang yang pahit yang manis. Okey, sebenarnya banyak lah. Okey, saya bermula dengan Surya Record. Okey, bos saya sekarang berada di sini. Satu tepukan untuk Mr. Edwin dan juga Abang Bat. Walaupun saya tak lagi bersama dengan Surya Record, tapi saya menjemput mereka sebagai tetamu terhormat saya pada hari ini sebab saya bermula dengan mereka. Banyak yang saya belajar dengan mereka. Okey, dan juga selepas dengan Ibu saya senyap dalam industri muzik. Jadi selepas itu saya memasuki program reality One in a Million. Saya ingat lagi macam mana mula-mula nak masuk program reality itu, saya sangat-sangat takut. Saya sangat-sangat takut. Lepas tu first thing sekali saya buat, saya Facebook Ahmad Izam Omar. Tanya Ahmad Izam, macam mana nak masuk One Million ni, sebab keratan akhbar tu dah tak ada kan. Jadi macam mana? Sekali dia balas. Dia balas. Itu buatkan saya semangat. Jadi banyak cabaran yang saya lalui masa dalam program One Million. Sebenarnya saya tak sangka saya berada di sini sekarang. Ini semua adalah hasil sokongan daripada teman-teman media, kepada keluarga saya dan juga peminat-peminat saya yang selama ini banyak membantu. Satu bukan untuk mereka semua. Terima kasih. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih juga kepada syarikat rakaman saya sekarang. Okey, kepada Monkey Board. Kita berikan tepukan untuk Monkey Board. Kepada bos saya Azhar Umar, Jessica. Kepada Man, Helmi, Fasha, siapa lagi? Lupa saya. Alamak. Ini bos Mr. Idris. Sorry bos.